semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak buat mi goreng mamak. Versi simple tapi padu. Khas untuk mak-mak yang nak masak kat rumah. Menu macam ni memang susah nak tolak. Tak kiralah buat sarapan lewat pagi ataupun bila petang-petang tu teringin nak makan yang berempah pedas sikit. Bila tengok mi goreng mamak yang panas, warna dia gelap cantik, kuah bersalur elok pada mi, memang terus rasa macam nak tambah sepinggan lagi. Bahan-bahan pun mudah nak cari. Yang penting untuk resepi ni, kita buat kuah tumis dia dulu, bagi cukup pekat dan sebati. Barulah bila masuk mi tu, senang gaul dan cukup semua rasa. Kadang-kadang menu macam ni lah yang paling cepat habis atas meja sebab semua orang suka. Jomlah cuba. Okey, kita mula dengan bahan kisar. Untuk tumis, Cik Noh guna bawang putih dan juga bawang merah yang kecil ni. Lepas tu masuk dalam blender dan kisar halus. Kentang 1 biji, kita rebus dulu sampai empuk. Ni yang dah rebus tadi. Kupas kulit, panas ni. Dan potong pada cube sederhana. Sedaplah bila makan nanti. Ada rasa lembut, manis-manis kentang. Letak kentang rebus ni biasanya style Mamak Penang lah. Dan kita buat versi simple. Sayur sawi Cik Noh dah basuh dan rendam bagi fresh balik. Potong dan asingkan batang dengan daun. Sebab batang tu kita masuk dulu, daun kita masuk kemudian. Ketuk batang sawi, potong panjang agak 1 inci. Dan daunnya potong kasar. Taugeh, kenalah ada. Basuh bersih dan tos kering. 3 biji telur Cik Noh pecahkan siap-siap dalam mangkuk. Nak letak 4 pun boleh. Satu lagi kelainan, mi goreng ni Cik Noh tambah air asam jawa. Kenapa letak? Nanti kita tengok sebabnya. Mi kuning sebungkus yang kecil. Kalau dekat kedai selalu diorang tak basuh terus goreng kan. Kita kat rumah, basuh dah dulu, buang rasa kapur semua. Cik Noh tuang air suam. Jangan rendam lama, bila-bila sekali 2 air dan tos kering. Kalau rendam lama, nanti lembik pula mi, tak sedap lah kan. Lepas tu panaskan minyak dalam kuali. Mula-mula kita goreng dulu tauhu. Cik Noh guna 3 keping. Goreng sampai keperangan dan garing kedua belah. Bila dah cantik warna macam ni, terus angkat dan ketepikan. Kalau tak nak tauhu melekat bila goreng, kuali kena betul-betul panas ya. Tu tips dia. Protein dalam mi ni datang daripada tauhu dan telur. Guna balik minyak sama, masukkan bahan kisar dan tumis sampai kekuningan. Jangan culas masa tunggu ni. Kalau tak nanti bawang tu ada bau mentah. Tak sedap lah. Bila bawang dah wangi, masuk pula cili kisar dan tumis sampai betul-betul pecah minyak. Bahagian ni penting sebab dekat sinilah rasa sambal dia tu naik. Lepas tu masukkan serbuk kari dan juga serbuk cili. Ni kelainan lagi tu. Lebihkan serbuk cili kalau korang suka warna mi goreng tu lebih merah. Kacau-kacau. Masukkan sos tiram sikit. Sos cili. Kicap manis. Dan juga kicap cair. Ni kalau ada lah. Optional Dan juga sos tomato. Sebab kita letak serbuk kari, tu yang kena tambah air asam jawa. Untuk rasa tu lebih balance dan sedap. Masukkan kentang rebus. Dan batang sawi. Kacau sampai semua bahan ni betul-betul sebati. Kalau kering boleh je tambah air sikit. Cik Noh suka letak gula bagi rasa manis-manis pedas. Dan mi goreng pun nampak berkilat. Bila dah mendidih, tuang masuk telur dan kacau perlahan. Biar telur tu set sikit. Dan bila kita kacau kan, jadi ketul-ketul kasar yang hancur. Serbuk pati ayam boleh letak kalau suka. Kalau tak nak skip aja. Nanti bila gaul dengan mi, boleh nampak lagi ketul-ketulan telur tu. Telur dah masak hancur kat sebelah. Boleh masukkan mi kuning dan gaul rata bagi kuah tu semua melekat cantik pada mi.
Kalau masa gaul tu nampak macam kering sangat, tambah je air sikit. Cukup sekadar untuk longgarkan kuah tu. Nak bagi warna gelap, boleh tambah kicap pekat karamel. Kemudian masukkan daun sawi. Garam Cik Noh memang tak letak dah, sebab macam-macam dah sos dan perasa kita letak kan. Tauhu goreng yang ni Cik Noh dah potong nipis. Akhir sekali rasa dulu. Kalau perlu, tambahlah lagi sikit kicap manis dan juga tauge. Gaul cepat-cepat atas api yang besar sampai semua bahan ni sebati, tauge pun kerup-kerup lagi. Okey, dah siap dah. Senang je kan? Bolehlah hidang atas pinggan. Tabur atas tu dengan bawang goreng, cili potong sikit, tauhu goreng, daun bawang sebagai hiasan. Irisan limau, jangan lupa. Bau memang mengancam betul. Mi pun nampak berkilat, kuah pekat bersalur elok. Dan kita recap tips penting. Yang pertama, mi goreng mamak versi simple kali ni kena ada rasa berempah daripada serbuk kari, serbuk cili dan manis daripada kental rebus. Kedua, mi jangan celur lama sangat. Takut kembang dan nanti lembiklah bila masak. Ketiga, tumis bahan sampai pecah minyak. Barulah masukkan sos-sos yang lain tu supaya warna dan rasa tu betul-betul naik. Keempat, kalau mi tu nampak kering masa gaul, renjis saja sedikit air, jangan banyak sangat. Dan kelima, daun sayur dan juga tauge kita masuk dekat hujung supaya tekstur tu masih lagi cantik dan segar. Hidangan kali ni bagi Cik Nom cukup lengkaplah dalam satu pinggan. Ada karbo daripada mi dan kentang, fiber daripada sayur, protein pula daripada tauhu dan telur. Rasa semua seimbang, pedas, berempah, manis sikit. Ada hujung-hujung masam yang buat bagi tak muak lah kan. Ringkas bahan dia, tapi hasil tu memang puas hati. Kalau korang suka versi lebih basah, boleh tambahlah sikit kuah. Kalau suka jenis yang kering, goreng sekejap api besar sampai naik aroma wok. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!